Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Aku ada beli kamera baru geng. Kamera baru DJI Osmo Nano. Jadi aku nak test ride dengan kamera dan juga mikrofon Sekarang ni tengah record pakai kamera ni lah. Jadi aku ni first time pakai kamera ni. Jadi aku nak kena setting sikit. Tengok macam mana keadaan, betul tak betul sudut dia apa semualah. Jadi aku akan ride sekejap. Lepas tu aku check footage and then kita sambung ride balik lah. Okay, let's go. Okay, jom kita sambung. Footage semua cun, alhamdulillah. Suara pun clear, alhamdulillah. Tak payah aku pening-pening. Jadi lepas ni terbaik lah kan. Yelah, ada 2-3 benda lagi lah yang aku kena settlekan. Tapi so far alhamdulillah lah. Let's go. Ini aku rakam direct footage lah kan. Layan lah. Test first time. Benda bukan murah weh. Kos kamera dengan transmitter mikrofon. Mikrofon ni aku beli transmitter je sebab DJI Osmo Nano ni dia ada receiver. Jadi kita tak perlulah beli set transmitter dan receiver. Jadi aku beli transmitter je. Transmitter tu mikrofon lah. Set dia 1,300 lah. Untuk buat ada discount lah dekat Shopee. Kalau ikut website dia jalan tak kata pula. Kalau ikut website dia, kamera DJI Osmo Nano ni untuk yang 128GB. Aku punya 128GB. Dia internal memory. Kalau kau nak masuk SIM card pun boleh. SIM card pula, memory card pun boleh. Kalau ikut website dia, harga untuk 128GB dalam 5,500 lah. Tapi ada beli dekat DJI official store kat Shopee, ada diskaun 2 bulan 2 itu sekali dengan mikrofon. Satu mikrofon dapat 1,300 lah. Okey lah. Dah lah, alhamdulillah lah ada sikit duit kan. Menjak ni alhamdulillah lah, rezeki murah kan. Jadi itu lah cerita dia. Nak try dulu isi minyak. Bila kita test ride baru kita tahu apa yang kurang kan, apa yang lebih kan. Kalau tak kita tak tahu. Tak suka nak letak telefon dekat sini sebenarnya, sebab takut lens kamera punya lens foto cala kan. Sebab ni ada abuk apa semua kan.
aku biarkan kosong je, kecuali kalau aku tak tahu location lah, terpaksa tengok map, baru aku pasang telefon lah kat sini. Dan itu je lah sebenarnya yang kosong je ni. Yang ini tapak kamera lama. NVX ni santai je lah kan, relax je. Itulah, aku ada plan dah beberapa ride jauh kan. Dia punya yang paling jauh aku ingat nak pergi Kuala Perlis. Tak tahu nak pergi solo ride ke ataupun ada kawan-kawan member yang nak ikut. Okey jugalah kan, tengah plan macam kalau Kuala Perlis ni makan masa ke. Aku buat 4 hari lah, bukanlah 4 hari, sebenarnya 3 hari je. Cuma aku dari Negeri Sembilan, hari pertama tu lepas kerja aku gerak terus ke Perak kot kan, mungkin sampai malam ke, tidur lah kat hotel ke, kat Renar ke kan, plan je. Jadi esok tu pagi mandi sarapan daripada Perak tu terus shoot ke Kuala Perlis lah. Jadi check in hotel kat Kuala Perlis, lepak-lepak ride Kuala Perlis kan, layan sunset, makan laksa kan, malam kita makan seafood. Tu je. Lepas tu tidur lah, balik hotel tidur lah, rehat-rehat kan. Ride pun santai, tak push. Aku bajet daripada Perak ke Kuala Perlis 6 jam lah naik motor ni. Itu campur berhenti-berhenti lah, 6-7 jam lah. Lepas tu hari ketiga tu subuh tu aku gerak ingat nak pergi Wang Kelian, nak tengok sunrise. Kalau korang nak layan sunrise, Wang Kelian lah kan. Tapi kena pergi pagi-pagi, pukul 6 pagi tu dah gerak naik atas nak rakam sunrise. Sebab aku minat fotografi, aku minat ambil gambar kan. Habis tengok sunrise, pergi sarapan kan, lepak rehat-rehat. Tengah hari tu cabut lah, gerak lah, cari lah pot makan mana-mana, cari pot makan mana-mana, gerak ke balik ke Ipoh. Jadi sampai Ipoh pun dah malam lah tu kan, sampai Ipoh dah malam. Lepas tu rehat lah. Jadi bila dah sampai ke Ipoh tak ada jauh sangat, rehat satu malam. Hari Ahad pagi mandi-mandi, sarapan, lepas tu caw lo balik Negeri Sembilan. Plan dia macam tu lah, tak ada lah hari keempat tu jauh sangat aku dah sampai kat Perak kan. Plan dia macam tu lah, sebab tu 4 hari aku plan. Kalau ride dekat mungkin aku nak pergi Cerating kan, pergi hari ni sampai check in hotel, lepak apa semua, esok pagi balik. Tak pun aku lepak dekat KL ke, KL dekat sangat lah kan, tapi okey je saja, dia santai. Putrajaya tu lepak best tu kan. Kalau tahu lepak Putrajaya naik motor memang best lah kan. Banyak tempat-tempat menarik lah. Tak pun pergi Perak hometown aku orang Perak kan. Tengoklah macam mana. Aku untuk awal-awal ni aku akan fokus ride dulu, sebab aku nak biasakan diri dengan motor ni. Lepas tu baru aku akan setting motor untuk ride camping.
motor dah berubah kan. Jadi setting untuk camping pun nak kena ubah jugalah. Nanti aku akan buat satu-satu. Kalau aku nak camping, macam mana aku set skuter NVX ni tanpa pasang box. Aku NVX ni aku tak nak pasang box, buruk sial pasang box. Jadi aku tak adalah pasang box kan. Jadinya macam mana nak camping kalau tak pasang box? Itu aku kena fikir lah kan. Jadi slow-slow dulu, sebab aku nak setting banyak benda lah nak kena setting kan. Jadi untuk awal-awal ni aku akan fokus ride dulu untuk biasakan diri dengan motor ni. Bila dah okey, baru kita plan untuk camping pula. Aku pun dah lama tak camping kan. Sebab punca tak camping tu lah sakit, kena low back pain tu kan. Kena low back pain tu. Jadi aku ada sebulan tu aku memang bergantung kepada steroid saja. Bergantung kepada steroid. Memang sakit weh, gila-gila. Bukan sakit pinggang bukan sakit pinggang, dia low back pain, sakit pinggul. Dia bukan sendi, bukan apa. Dia doktor cakap tulang. Memang sakit lah, sampai kena suntik steroid kan. Aku makan ubat. Jadi setiap kali aku nak ride jauh kan, aku akan pergi klinik, aku akan ambil ubat dulu lah, spare. Ubat tu sebab steroid bahan terlarang kan, tak boleh beli dekat farmasi. Tak bagi, doktor farmasi tak bagi, kena pergi klinik. Selekor ni ramai orang accident tu, bahaya. Cuaca panas tu, memang cuaca ride lah. Memang cuaca ride. Pun kena biasakan diri dengan kamera baru ni. Sebab lepas ni aku plan kamera ni aku akan buat semua lah, bukan takat ride je, semua footage aku akan guna kamera ni lah. Aku dah try tadi, footage dia memang cantik lah, memang cantik semua. Kalau kau berjalan ke apa ke, memang cun lah, memang terbaik lah. Jalan tak rata. Minyak dekat ni ya, Petronas. Ada lori sempat kita belok. Aku pun entahlah, malas lah nak cakap. Sebab aku dalam proses pemulihan low back pain ni kan, terhentak ni memang bahaya lah. Open fuel. Pump berapa ni? Pump 3. Settle. Pump 3. Pump 3.
Berapa ringgit? RM8.93 sikit lagi. Lagi RM9. RM9 1 sen. Jadilah. Aku nak berhenti sekejap kat tepi tu, nak check footage sekejap. Pergi tong sampah, aku lepak ke. Ke nak pergi ngopi-ngopi dulu. Mana nak lepak? Ngopi-ngopi dulu ke? Ngopi-ngopi dulu. Power bank semua tak bawa ni. Sekejap, aku berhenti sini sekejap. Aku check footage dulu. Okay geng, aku rasa takat ni saja untuk video kali ni. Nanti aku setting yang lagi baik lah lepas ni. Jadi korang nantikan video-video terbaru aku. Okay, jumpa lagi pada episode akan datang. Assalamualaikum.